Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Sekali lagi SK Bandar Berang 2020 mengadakan program Iftar Ramadan 2025 bertarikh 17 Mac 2025 bersamaan 16 Ramadan 1446. Tempat di Dewan Terbuka SK Bandar Berang 2020. Program Iftar ini khas diadakan untuk semua tahun 6. Saya Nur Syazliana Sofia binti Muhammad Syazwan dan saya Nur Aisyah Umairah binti Ahmad Hamidi, wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan pada petang ini. Antara aktiviti yang telah disusun seawal 6.30 petang ialah bacaan Yasin dan tahlil. Saya difahamkan apabila masuk waktu maghrib, peserta akan diberi air tamar. Seterusnya solat maghrib. Selepas solat maghrib, peserta akan segera ke kantin sekolah untuk menjamu selera. Assalamualaikum Cikgu. Apakah keistimewaan majlis iftar Ramadan ini? Tujuan kita adakan majlis iftar pada tahun ini khususnya bersama murid-murid tahun 6. Sebenarnya kita untuk mengikatkan ukhuwah di antara murid-murid tahun 6 bersama ibu bapa dan juga guru-guru serta PIBG sekolah. Okey, antara tujuan program iftar ini diadakan yang pertama sekali adalah untuk merapatkan ukhuwah antara pelajar SK Bandar Berang 2020, guru, PIBG dan KSIB. Semoga dengan adanya majlis ini dapat lebih mengenali di antara satu sama lain. Rasa bersyukur dan terharu kerana rasanya inilah pertama kali hadir untuk berpuasa bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan guru-guru, dan semoga dia rahmati Allah dan berterusan sehingga sampai pertama sekali Pakcik berasa bersyukur alhamdulillah kerana diberikan rezeki kerana dijemput hadir ke majlis iftar Jalma'i untuk tahun 6 semuanya, Sekolah Kebangsaan Berang 2020, dan saya lihat majlis pada hari ini mendapat sambutan yang baik, dan semoga majlis pada hari ini mendapat berkat dan rahmat daripada Allah. Terima kasih Pakcik. Semua peserta iftar telah pun kekenyangan. Majlis iftar sangat meriah dengan kehadiran guru-guru, ibu bapa, PIBG dan KSIB. Semoga kita berjumpa lagi di Ramadan tahun hadapan. Sekian, terima kasih.